Dapat duit raya anak, simpan kat mana yang paling sesuai? Yang pertama, simpan di ASB 3 didik. Itu anda akan dapat kadar pulangan dividen 5% setiap tahun. Bayaran dividen bulan 4 setiap tahun. Boleh daftar di PNB. Yang kedua, Amanah Hartanah Bumi Putera ataupun AHB, yang mana anda akan dapat kadar pulangan 5% juga setahun, dibayar 2 kali dalam setahun dan telah siap-siap dipotong zakat. Anda boleh daftar melalui Maybank Toyo online sahaja. Yang ketiga adalah tabung haji. Kat tabung haji ni anda akan dapat kadar pulangan 3.15% setahun, ni average lah, yang mana telah dipotong zakat dan daftar di tabung haji. Yang keempat, ini yang sangat disyorkan, iaitu alihkan dalam bentuk simpanan emas, yang mana kenaikan tahunan purata emas iaitu 8 sehingga 10% tahun, dan perlu keluarkan zakat hanya bila mencukupi kadar sahaja. Beli emas ni dengan mana-mana platform emas, yang terbaik adalah beli di Public Gold. Yang kelima, akaun SSPN, itu kadar dividen 3.6% tahun, dapat rebate cukai pendapatan sebanyak RM8,000. So anda selaku ibu bapa yang bijak, perlulah rancang ke mana duit hari raya anak anda ke tempat yang sebaiknya. Yang penting, jangan dibelanjakan tempat yang tidak sepatutnya, yang merugikan anak-anak anda. Untuk mulakan simpanan emas, boleh refer pin di video ataupun klik di bio. Saya akan bantu untuk mulakan simpanan emas dengan murah, mudah dan patuh syariah.